Teret. 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 Hey guys, so sekarang dah pukul 11.25 dan hari ni hari Khamis malam Jumaat, which is Jumaat esok pagi akak saudaraku pukul 9 akan nikah dekat surau. So tadi pukul 10 macam tu aku sampai Nilai dari Shah Alam. Aku dekat rumah cousin aku. Sekarang tak ada budak-budak kat rumah ni, so agak sunyi and lampu dah tutup semua, so agak bosan lah. So sekarang aku dalam kereta pukul 6.45. So malam tadi kan bosan kan, so dalam pukul 1.12 lebih macam tu bosan, so aku roja haus. And then Aus ajak lepak rumah dia. So malam tadi aku pergi rumah Aus and main Fortnite kat rumah dia, lepak kat rumah dia. Dan main phone kejap, tertidur kat rumah dia. So sekarang 6.47 and aku kena gerak balik Nilai balik. Sekarang kat Bangi, so balik Nilai and then mandi siap-siap. And then pukul 8 nak gerak ke masjid. Lepas tu ada sesi akad nikah untuk kakak Nono, which is kakak saudara aku. So macam tu lah plan dia. And then balik rumah Mak Nyah. Lepas tu makan-makan kat sana. And then before pukul 3 kita akan gerak ke homestay, which is homestay kat Bangi juga, dekat dengan rumah Haus. So kita akan patah sini balik. So itu lah plan dia. Okay, bye, aku nak drive and see you kat nikah lagi. Bye. Okay, aku baru je siap mandi and now pukul 7.53. So sekarang tengah on the way pergi rumah Mak Nyah daripada rumah Angah, pergi ambil kakak Nono. Kakak Nono ni kakak pengantin perempuan yang nak nikah kejap lagi. So nak pergi ambil dia dan bawa pergi rumah Angah. So baru gerak. Sekarang pakai baju putih je sebab kejap lagi akan pakai baju, tak tahu baju kemeja ataupun baju Melayu. Cuaca hujan tu best gila. Daripada rumah Aus tadi balik Nilai and then cuaca hujan, sejuk-sejuk. Best tu cuaca macam ni. By the way, agak kabut sikit sebenarnya sebab daripada Shah Alam hari tu kan nak kemas-kemas barang. So macam tak tengok betul-betul baju apa yang nak kena pakai apa semua, just kira-kira ala kadar je. So sekarang macam baju tak banyak sangat. Baju Melayu tak ada. Baju Melayu pun tinggal dekat Pahang. Lepas tu ya baju ni je lah ada, kemeja dengan baju Melayu warna maroon. Tapi tu lah tema pagi ni, navy blue. Tapi tak ni sangat tak perlu sangat ikut tema sebab just akad nikah and then makan kejap lagi. Tapi esok pakai warna pink, soft pink, pink belacan. So esok macam kena ikut tema sebab jadi dulang boy kan, dulang boy Angah. So guys, hujan hari ni. Okay guys, so kakak belum siap. Aku dah sampai rumah rumah Mak Nyah. So kakak belum siap, tunggu kakak siap. Macam tu lah. 6 hours later. Okay dah guys, sebab kakak lambat sangat, so aku pun dah pakai baju Melayu dan kita masuk rumah dulu. So kita pergi tengok pengantin dulu and then kita tengok macam mana. Nak pakai. Masuk sangat. Mak tu tengok dia pakai. Aris.
Hey guys, so tak ada kakak sebab kakak tiba-tiba naik dengan kawan dia. So aku bawa budak-budak tadi. So tadi drive and then sekarang dah sampai kat masjid. Itu masjidnya. Okay. So now kita nak pergi tengok akad nikah. Let's go. Tolong ambil lapik nikah kat meja. Gambar? Lapik ambil yang benda bulat tu. Dan untuk dia duduk ni. Dekat ni? Dalam Meja bilik mana? adik kakak. Dua. Kim. Spot itu dah nama. Nak pergi ambil barang kakak kat ni. Kat rumah. Buka je hotspot. Minta hotspot. Cok. Okay. Aku tengah handle live akad nikah. So ni family belah perempuan, yang putih belah lelaki. Jangan dengan siapa turun aku kiri kanan. Oi, main jelas lagi. Sound check. Test. Kamu tracking apa nak lagi dah? Boleh. Cepat tracking. Okay. Tak laju. Lost. Ni kawan siapa ni? Kawan siapa? Siapa nak nikah? Mana? Ni lah. Kita pergi kahwin siapa? Kahwin kakak. Makcik dia. Muhammad Razif bin Syuharul. Aku nikah akan dikau dan aku kahwinkan akan dikau dengan anakku Nur Hajar binti Muhammad Fazil dengan mas kawinnya RM200 tunai. Saya terima nikah Nur Fatihah binti Muhammad Fazil dengan mas kawinnya RM200 tunai. Kesah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini macam perempuan. Bukan. Salah ni. Kita buat follow movement. Yang lelaki. Dengan lelaki. Bapak dengan lelaki.
Tak ma- Bagi tahu. So settle lah nikah kakak. Kakak Dasar menjadi isteri Abang Aziz. Kau cinematic tak? Kususuri. Asal lagu tu? Okay guys, so dah settle dah. Tadi kakak Nono nikah. So dia dah sah menjadi isteri orang. So sekarang dah sampai dekat rumah maknya, which is kita nak makan-makan. And kejap lagi solat Jumaat, sebab hari ni Jumaat. So sekarang pukul 10.23. And maybe pukul 2 lebih macam tu kita akan gerak ke villa. Kita akan check in dekat sana. And macam tu lah. Sorry, kita dah ayam masak merah. Ini apa? Acar. Yes. Ni kurma ke? Ini kuih apa ya? Petayak kan? Kari pap, pisang goreng. Ui, pisang goreng We should be mean on your life. Okay Goreng. guys, sekarang kita naik Vio Starrect. Boleh muat 6 orang, 6 seater. But very comfortable. Very comfortable. Mu nyampus kat TikTok nanti jadi macam tu, yang polis syari tu. Yang mana yang pusing belakang tu? Itu border punya orang. Muka dah percaya takut mupus. Okay guys, Kak Andi ubah suai. Okay guys, Tengah bayar balik ni punya Rus. terus apa? Dah bagi 14 Rus dah. Alah setakat berapa koin? RM50. Berapa koin? 14 koin. Guys, orang yang takabur dan kedekut. Mungkin. Gift dia minta balik. Lepas tu tadi Angah tengok tak apa dia punya ni dapat berapa Tak faham. Kalau kahwin kena pergi JPN ke? tak dapat Kena? berapa. Sebab ni tengok dekat situ ada bahagian kahwin dan Itu kalau orang yang kahwin dengan orang luar. Negara. Ya. macam ni. So orang luar tu kena Dia jadi Rohingya. Rohingya jadi Rohingya. Kacip. Angah. Dah lah Kak Angah buat cakap Padahal Angah sangat kamera. Dah lah buat cakap Tengok kamu ni. AI team. Oh. Wahai cinta kali pertama dengan kepenyanyian. Hai, today I dengan boyfriend I keluar. Janganlah jauh-jauh dengan seronok geletik-geletik tu, tak sakit tulang belakang ni. Nampak tak bagi kata apa tu? Tahu tak sakit? Ni ada bantal. Kali sakit gila ni. Dah. Mak Datuk, bolehlah sikit. Angah gear 3. Dah siapa suruh mu kadang-kadang. Angah pun tak tolak. Kita akan flip kat kamera. Ya, flip. Lagi je. Telah Mana kakak tak jumpa kakak kan? Ini kakak Kakak kat rumah. Angah. Ish, ini kakak ke? Tengok. Lain kan? Uish, Kenapa? Nak judge ke nak puji? Tak macam terkejut. bila kakak pandai make up sini. Buat jump scare. Teret, it should be me. Tak lah kamu. Teret. Teret. Teret.
Bukan tak nafas. Ya, woohoo! Kereta Honda. Ada kata ada kaki. Macam nak zoom? Ni. Macam nak zoom? Mu palatau lah. Kalau ni atas ni. 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 Ha? Ni guna ni atas ni. Tak, salah. Ya. Cuma, ha. Atas, tarik atas. Oh. Yeah. POV pulang ke kampung. Kereta kakak kat sini ke? Diam. Siapa bawa kereta kakak ni? Kakak. Kunci ni. Guys, update sekarang pukul 5 suku. 5 suku. Daripada settle solat Jumaat tadi, kita orang busy pindahkan barang daripada rumah maknya ke rumah Angah, bawa ke villa. Lepas tu barang banyak gila nak bawa ke sana kan. So kita orang bahagi-bahagikan kereta. So tadi 1, 2, 3, 5 kereta bawa barang pergi ke villa. Bawa dog gift, bawa barang-barang dapur, mostly dog gift lah. And then barang-barang untuk masak bila dekat apa ni, kat villa je lagi. So tadi dah pergi villa, tapi tak record sebab agak rushing lah. So memang seronok lah. Tak sabar betul nak mandi sekejap lagi. So sekarang macam mana nak settle. So daripada rumah Angah Firas, and then sekarang on the way nak pergi rumah maknya untuk ambil balance barang tadi. Dah perlu habis lah daripada solat Jumaat tadi. So ambil balance barang tadi, and then shoot terus villa last trip lah. Dia tak tahu lah, dia macam tak penat sangat, tapi macam pening. Dia lagi pening nak settle barang, nak masuk kereta mana-mana kan. Yang lain dah gerak. So tinggal 2 kereta, which is kereta aku dengan kereta depan ni. Danish yang bawa. So Danish ada bawa budak-budak, so aku seorang, tapi ada bawa kuah laksa apa semua. So sekarang nak pergi ambil barang-barang dapur yang lain, and then kita pergi villa kat 57 D-Range. Bangi Lama ke Bandar Seri Putra ke, tak sure nama exact dia mana satu. Okay, so I think jumpa dekat villa. Okay guys, update. So this is my passenger, and belakang penuh. Ini ada 2 lauk yang berkuah. Kat bawah tu ada, ni ada kuah laksa lagi. Okay, so now kita nak menghala ke villa, and this is last trip finally, and kita boleh mandi kolam. Kejap lagi kita akan katakan villa tour. Let's go.